Pernah tak kita terfikir, kalau konflik dunia berlaku jauh dari Malaysia, dompet kita di rumah pun boleh terasa sempit. Kenapa perang, krisis minyak, ketegangan di Selat Hormuz akhirnya boleh buat harga barang dapur naik? Inilah realiti ekonomi hari ini. Dunia sekarang bukan sedang biasa-biasa. Ketidaktentuan geopolitik makin kuat. Krisis tenaga global makin dibimbangi dan rakyat Malaysia perlu mula bersedia sebelum keadaan benar-benar menekan. Selat Hormuz bukan sekadar laluan laut biasa. Ini antara laluan minyak paling penting di dunia. Hampir 20 tahun tong minyak sehari melalui kawasan tersebut. Jadi, bayangkan, kalau laluan ini terganggu, harga minyak dunia boleh melonjak. Bila harga minyak naik, kesannya bukan pada petrol sahaja. Kos pengangkutan naik, kos penghantaran naik, harga makanan naik. Barang asas naik, kos hidup rakyat pun makin berat. Sebab itu, kerajaan sudah memberi peringatan awal supaya rakyat tidak terlalu selesa dengan gaya hidup lama. Kita tak boleh lagi hidup seolah-olah ekonomi dunia sentiasa stabil. Yang membimbangkan, ketika dunia sedang memberi tanda-tanda amaran, masih ramai yang berbelanja tanpa kawalan. Beli gadget baru sebab nak nampak update. Shopping barang branded sebab nak nampak berjaya. Bercuti luar negara sebab nak nampak mewah. Guna buy now pay later untuk kehendak bukan satu keperluan. Tak salah nak reward diri. Tapi kalau sampai guna simpanan kecemasan semata-mata untuk gaya hidup, itu bukan reward. Itu risiko. Sebab bila ekonomi menekan, yang paling terasa bukan orang yang paling bergaya. Yang paling terasa adalah orang yang tak ada simpanan. Dalam Islam, kita sudah lama diajar supaya tidak membazir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 26 hingga 27. Dan janganlah engkau membazir dengan boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara syaitan. Maksudnya, berjimat bukan tanda kita miskin. Berjimat adalah tanda kita matang. Berbelanja secara berhemah bukan tanda kita tak mampu. Itu tanda kita faham bahawa rezeki perlu diurus, bukan sekadar dihabiskan. Di sini saya bagi beberapa tips berjimat dalam keadaan ekonomi menekan. Yang pertama sekali, bezakan keperluan dan kehendak. Keperluan adalah perkara yang wajib untuk hidup. Contohnya, makanan asas, rumah, bil, pendidikan, kesihatan dan pengangkutan. Kehendak pula, benda yang kita sukai tak semestinya kita perlukan. Gadget baru, pakaian berjenama, makan mahal, langganan hiburan dan banyak percutian luar kemampuan. Sebelum beli sesuatu, tanya diri sendiri. Kalau aku tak beli benda ni, hari ini hidup aku terganggu ke? Kalau jawapannya tidak, mungkin itu cumalah kehendak. Yang kedua, buatlah bajet setiap kali gaji masuk. Jangan tunggu hujung bulan baru nak tengok baki. Sebab biasanya hujung bulan, baki pun dah tinggal nyamu-nyamu ikan. Bila gaji masuk, terus bahagi siap-siap. Contoh mudah macam ni, 50% untuk keperluan hidup, 30% untuk komitmen dan hutang, 10% untuk kecemasan, dan 10% lagi untuk simpanan atau aset. Yang penting, asingkan duit sebelum berbelanja. Bukan berbelanja dulu, baru simpan baki. Sebab selalunya, memang tak akan berbaki. Yang ketiga, kurangkan hutang yang tak perlu. Dalam ekonomi yang tidak menentu, hutang boleh jadi beban besar. Terutama, hutang kehendak. Buy now, pay later nampak ringan sebab bayar sikit-sikit. Tapi, kalau terlalu banyak komitmen kecil, akhirnya jadi besar. RM50 sini, RM80 sana, RM120 bulan depan. Tahu-tahu, sebelum gaji masuk pun duit sudah ada tuan lain. Jadi mulai hari ni kurangkanlah hutang yang tak penting. Beli bila mampu, bukan beli sebab boleh ansur. Yang keempat, bina dana kecemasan. Dana kecemasan ni wajib ada. Bukan untuk shopping, bukan untuk travel, bukan untuk tukar telefon. Dana kecemasan adalah pelampung kewangan bila hidup tiba-tiba diuji. Kereta rosak, anak sakit, hilang kerja, harga barang naik mendadak, keluarga perlukan bantuan. Sasarkan sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan kos hidup. Kalau kos hidup RM2,000 sebulan, sasaran dana kecemasan adalah RM6,000 hingga RM12,000. Mula kecil pun tak apa, yang penting mula. Tips yang kelima, sokong ekonomi tempatan. Kalau nak bercuti, tak semestinya mesti ke luar negara. Malaysia pun banyak tempat cantik. Cuti dalam negara boleh bantu peniaga tempatan, homestay tempatan, kedai makan tempatan dan ekonomi rakyat sendiri. Dalam keadaan ekonomi mencabar, kita kena lebih bijak memilih ke mana duit kita pergi. Jangan sampai kita nak nampak kaya di media sosial tapi kewangan sendiri rapuh di belakang tabir. Ini pula cara buat simpanan dalam ekonomi menekan. Yang pertama, simpan dulu, belanja kemudian. Ini formula paling asas. Bukan tunggu duit lebih baru simpan, tapi simpan dulu walaupun sikit. Contohnya, bila gaji masuk, terus asingkan RM100, RM200 atau RM300.
Kalau tunggu hujung bulan, biasanya duit tu dah habis. Yang ketiga, automatikkan simpanan. Kalau susah nak disiplin, jangan bergantung pada emosi. Gunakan sistem. Setkan auto debit, set potongan tetap, set simpanan bulanan. Bila simpanan berlaku secara automatik, kita tak perlu fikir banyak kali. Inilah cara orang sibuk pun boleh menyimpan. Dan ketiga, tukar sebahagian duit kepada aset. Ini yang ramai orang terlepas pandang. Kalau semua duit simpanan duduk dalam akaun biasa je, kita akan mudah terguna. Sebab nampak nombor, rasa macam boleh belanja. Tapi bila sebahagian duit kita ditukar kepada aset seperti emas, psikologi kita berubah. Kita bukan nampak duit lagi untuk dibelanjakan, tapi kita nampak gram yang sedang terkumpul. Sikit-sikit dah menjama jadi aset. Yang keempat, mulakan simpanan emas ikut kemampuan. Dalam ekonomi menekan, jangan tunggu kaya baru nak simpan emas. Mulakan ikut kemampuan. Dengan akaun emas Gap Public Gold, boleh mula serendah RM100 je. Beli sikit-sikit, kumpul gram demi gram. Bila cukup, boleh keluarkan emas fizikal. Emas ni bukan skin cepat kaya. Emas adalah alat simpanan jangka sederhana dan panjang untuk lindungi nilai duit kita daripada susut dimakan inflasi. Yang kelima, letakkan matlamat yang jelas. Jangan simpan sekadar simpan. Letakkan tujuan dan matlamat. Contohnya, dana kecemasan keluarga, dana pendidikan anak, dana haji dan umrah, dana persaraan, dana kahwin tanpa hutang, dana bisnes, dana waktu ekonomi tak menentu. Bila kita ada matlamat, kita lebih kuat untuk menahan nafsu belanja. Kesimpulannya, krisis ekonomi global tidak pernah pilih mangsa. Bila harga minyak naik, semua orang terasa. Bila kos barang naik, semua isi rumah akan terkesan. Bila inflasi mencengkam, duit yang tidak diurus akan cepat hilang. Sebab tu, jangan tunggu sudah terhantuk baru tengadah. Berjimat sebelum terlambat. Kurangkan pembaziran sebelum terdesak. Bina simpanan sebelum ekonomi makin menekan. Kalau tuan-puan rasa susah nak simpan duit sebab selalu terguna, mungkin dah tiba masa untuk ubah medium simpanan. Daripada simpan duit semata-mata, mula tukarkan sebahagian kepada emas. Kalau nak saya bantu kira bajet simpanan emas ikut kemampuan masing-masing, boleh rujuk description di bawah atau klik link di bio. Saya akan bantu tunjukkan cara mula simpan emas serendah RM100 melalui akaun emas Gap Public Gold. Ingat, yang penting bukan mula besar, yang penting mula sebelum terlambat. Emas, pasport kekayaan kita semua.